I think those who are involved in camp kemuncak MLM ni, ada yang dah involved meeting ni, so I'll just show siapa yang tak ada masa tu lah. The underlying agenda, kita nak train all of you to work towards big vision and mission. Hence, let's cover a bit, right? Okay. Kita nak capai perubahan yang kita sebut tadi. Kalau kita kata perubahan kat Malaysia, benda yang perlu diubah tu banyak. So, salah satu spesifik domain, kalau kita fokus salah satu, dan daripada goal kat situ, keluarlah satu projek. So, ini contoh lah, MLM. So, it kata, kalau samalah JMP ke apa, dia kata a specific need among banyak needs yang serentak. Boleh faham dia punya logical punya tu. Alright. So, kalau kita zoom in pula projek tu, contoh projek ni nak capai apa? Oh, number one, adik-adik kat SMK Lembah Keramat tu, kita naklah dia punya peningkatan. Okay, so that's one goal. Ataupun one juzuk goal. Second, kita naklah mahasiswa UAE ni bersama-sama jadi aktif untuk bla bla bla, right? And then third, kita naklah projek ni sustainable juga. Maksudnya kalau kita dah grad apa semua pun, dia masih berjalan dan menghasilkan benda-benda tu. And then fourth, kita nak juga society tu, projek ni somehow men-trigger, men-spark, oh culture volunteer tu macam, oh semua orang rasa loser lah kalau tak volunteer kan, contoh and this actually benda yang real yang kita cuba target lah. 5, takkan SMK Lembah Keramat je, mana tempat lain kan, sekolah lain. Keenam, takkan UAE je buat benda ni, mana benda lain. Okay, siapa yang selama ni terbayang, oh macam ni Nah, bila dah terfikir macam ni, of course, for long term sustainable, kena adalah succession plan, kena ada daftar driven, kena cukup duit. Contoh lah, ni antara benda-benda macam, kalau betul nak tahan lama benda ni, kenalah betul ke berkembang, betul ke berkesan maksudnya kan. Siapa nak support duit, sebab pejabat kita ni menelan belanja kan. Lepas tu, untuk volume culture, kalau media tak power, kalau orang tak pernah dengar apa semua, mahasiswa pun tak tahu dia ni buat apa. Ni apa nama division media tu lah. Okay. So sebab kita nak data driven, kita create lah satu team data